Putih begini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 putih. Kau lihat kan ni atas bumbung ni gitu ke bawah belanung. Memang tak tu lah. Buah kuih ni, buah kuih. Mana nak royak se? Kalau orang kata batuk lah, leloh lah, ni sebab getah dia ni je. Basuh molek. Okay, petua dia. Kalau orang tu rasanya, kalau basuh dah pun jadi juga gini. Jangan makan yang luruh hari ni. Yang luruh hari ni makan esok atau lusa. Biar getah tak elok dulu, baru boleh makan. Baru ada nikmat makan buah kuih ni, bah. Tu petua.